5 orang turun, kerja rutin macam biasa. Diorang dah biasa buat kerja ni, dah biasa masuk paip minyak bawah laut. Tapi hari tu tak macam biasa. 25 Februari 2022. Kazim, Yusuf, Fizal, Rishi dan Christopher turun untuk baiki paip minyak bocor dekat Trinidad dan Tobago. Paip tu besar, cukup muat 5 orang lelaki dewasa. Diorang masuk satu-satu, tempat tu gelap, sejuk dan sempit, dan masa penutup paip dibuka, wush, tekanan kuat sedut ke 5 orang jauh ke dalam paip, 100 meter ke depan tanpa ada jalan keluar. Dalam gelap, diorang berlawan untuk hidup, tapi sampai sekarang tak semua orang tahu apa sebenarnya jadi dalam paip itu. Siapa yang selamat, siapa yang tak sempat keluar, atau ada sesuatu yang lebih menyakitkan nanti. Kita sambung part 2, komen nak untuk sambungan.